Minat. Tak sabarnya. Macam-macam ada. Cikgu, ini semua untuk apa? Untuk kita belajar. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang kenderaan-kenderaan ini semua. Siapa tahu ini kenderaan apa? Kereta polis, cikgu. Betul tu. Pandai Upin. Yang ni pula kenderaan apa? Cikgu, saya tahu. Itu van ambulans. Bagus. Pandai Meme. Hebatlah Ini kan Meme yang pandai lagi cantik. Saya suka. Sukalah sangat. Ini pula kenderaan apa? Siapa nak jawab? Saya mau jawab. 2, 3 Alibaba. Itu dari Papa. Kenderaan ini dikenali sebagai Apa? Entah. Tahu kah? kenderaan ke? Apa? Kereta api. Cuba jawab. Cepat. Kenderaan keselamatan. Dah dekat tapi kurang tepat. Alah, sudah habis sekolah. Cikgu, apa jawapannya? Ya, cikgu. Murid-murid cari jawapannya. Besok bagi tahu cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Seronoklah belajar tentang kenderaan tadi. Baru aku tahu ada banyak jenis kenderaan macam tu. Itulah kau. Tahu makan je. Kau tahu ke? Aku? Lagilah tak tahu. Amboi, seronoknya. Akak, dari mana ni? Dari kedai, beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Lajunya. Itu motosikal polis. Nak kejar peragut tu lah. Wah, ada motosikal polis. Tak tahu pun. Siap bunyi siren dah ada lampu menyala-nyala. Dahsyat polis terbawa. Menjilat-jilat lagi. Polis peronda memang terlatih. Mereka bawa motor dengan laju tapi selamat. Berhenti. Wah, hebatlah Abang Polis. Cepat je dapat tangkap peragut ni. Betul. Terima kasih. Tidak menjadi masalah. Ini memang sudah tugas polis peronda. Polis peronda memang naik motor ni ke? Ingat ada kereta polis je. Rupanya ada motor polis juga. Ya, selain dari unit berkereta, pihak polis juga mempunyai unit bermotosikal yang dikenali sebagai unit rondaan bermotosikal. Ia bertindak sebagai penggerak utama dalam pencegahan jenayah atau sesuatu insiden sebab ia boleh bergerak di celah-celah kesesakan. Unit ini juga membuat rondaan di kawasan sekitar dan membantu dalam mengawal lalu lintas. Ini apa pula? Oh, ini walkie-talkie, alat komunikasi elektronik. Hebat kan? Canggihnya. Alat ni membolehkan kami berhubung sesama kami. Semua kenderaan kecemasan, pasukan polis, bomba, paramedik dan lain-lain. Memang ada peralatan ni. Kenderaan ke? Dah tahu. Ada kopi. Tu. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi! Mari kita bersenam sekejap. Semua tarik nafas. Hembus. Lagi sekali tarik nafas. Hembus. Lagi sekali. Tarik. Hembus. Bagus. Dah bersedia semua nak belajar? Sudah, cikgu. Cikgu. Kenderaan itu semua adalah
Kenderaan kecemasan. Apa? Kenderaan kecemasan. Ya, bagus. Pandai semuanya. Kenderaan kecemasan diguna oleh pihak berkuasa seperti polis, bomba, paramedik dan sebagainya ketika waktu kecemasan. Waktu kecemasan yang gimana, cikgu? Macam bila ada kebakaran, ada kemalangan, ada orang sakit, atau bila ada rompakan. Masa tu lampu kenderaan kecemasan akan menyala-nyala. Siren kecemasan pun berbunyi. Betul tu. Sekarang semua dah tahu kan? Setiap kenderaan kecemasan dilengkapkan dengan bunyi siren dan lampu kecemasan. Jadi, bila di jalan raya, kita dengar bunyi siren dan lampu menyala-nyala dari mana-mana satu kenderaan ini, apa patut kita buat? Kita patut ke tepi dan bagi laluan. Betul. Jadi kenderaan ini akan cepat sampai ke kawasan kecemasan. Wah, hebat Fizi. Mana kau tahu? Aku kan selalu tumpang kereta Ehsan. Aku tengok Daddy Ehsan buat macam tu. Daddy dan kereta-kereta lain akan ke tepi bila kenderaan kecemasan nak lalu. Ya, begitulah yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya kita tengok apa kelebihan kenderaan-kenderaan ini. Lori bomba mempunyai pelbagai peralatan menyelamat seperti tangga, hosepipe, kapak dan sebagainya. Alatan-alatan ini memudahkan ahli bomba dalam memadamkan api dan menyelamatkan orang awam yang terperangkap. Lori bomba sangat besar. Ia mampu memuatkan beberapa ahli bomba sekaligus. Ya? 2, 3 abang bomba. Saya sangat suka lori bomba. Marvelous. Ini van ambulans. Juga banyak kelebihannya. Dalam van ambulans ada pelbagai peralatan untuk rawatan rapi. Ada jururawat yang terlatih untuk merawat pesakit sementara nak sampai ke hospital. Saya mau jadi jururawat itu. Saya suka. Saya juga. Saya suka menolong orang sakit. Bagus kerja tu. Ini pula Kereta polis. Kereta polis akan kejar dan tangkap orang jahat macam pencuri. Begitu juga motosikal polis. Ada juga van dan lori polis. Apa kelebihan van dan lori polis? Upin? Dalam van dan lori polis ada ruang selamat untuk menahan orang jahat sebelum dibawa ke balai polis. Wah, pandai. Cikgu bangga murid-murid tahu pasal kenderaan kecemasan. Bagus. Baiklah, sekarang murid-murid dah faham kan? Tak sangka ada banyak kenderaan kecemasan. Ingat ada kereta dengan motosikal aja. Rupa-rupanya ada banyak lagi. Apa lagi? Tengok ni. Ada bot polis. Helikopter bomba. Motor ambulans pun ada. Basikal ada? Tanya je. Ada ke? Tak ada. Kukun! Lori bomba! Tengok tu. Banyaknya asap. Kenapa tu? Haiya, tepilah. Uncle nak ke sana ke? Ya loh, itu Dewan Kampung terbakar. Mau pergi tengok loh. Nak juga. Bolehlah. Lai, naik belakang. Duduk elok-elok ah. Semua jangan turun ah. Duduk dalam lori saja. Seronok ni dapat tengok kenderaan kecemasan beraksi. Betul. Kereta polis, bomba dan van ambulans semua ada. Ya loh, semua datang mau tolong. Saya suka. Di sini nggak ada orang jahat. Jadi buat apa ada polisi? Aku tahu.
Polis jaga keselamatan orang awam. Mereka dihalang masuk kawasan bahaya. Mereka guna kereta polis bagi menghalang laluan. Yelah, patutlah keadaan berkawal tak huru-hara. Mereka tahu tugas masing-masing. 2, 3 ayam serama. Inilah kerja sama. Marvelous. Oi, naiklah. Apa lagi, Ehsan? Ambil lah gambar. Lah, lupa pula. Aku kan berpengaruh. Boleh buat cerita. Kuatnya Kalau macam ni, sekejap je dah boleh padam api. Bapa, kasih padam itu api. Nasib baik sikit. Pelan-pelan tu. Tuan, tengok sana tu. Atuk lah. Jangan turun. Sudah mau balik. Ayah Alang, sakit tak? Bukan sakit. Tadi kita orang tolong selamatkan orang masa kebakaran. Atuk terhidu banyak sangat asap. Itulah terbatuk-batuk. Nasib baik ada ambulans. Pekerja perbuatan mereka pun cekap. Cepat aja dia orang rawat atuk dan pesakit-pesakit yang lain. Atuk, janganlah tolong-tolong. Atuk tak larat. Atuk dah tua. Atuk bukan tua. Atuk kan otai. Yelah, apa-apa pun kita patut bersyukur. Semuanya selamat. Tak ada korban nyawa. Hanya cedera sikit-sikit je. Walaupun mempunyai kenderaan yang berbeza, mereka semua mempunyai tugas yang sama, iaitu untuk melindungi dan berkhidmat untuk rakyat dan negara. Kan dapat tengok depan mata. Apa bunyi? Ya ampun, anak kucing. Kasihan, dia nggak bisa turun dari pohon itu. Bantuin dong. Aku tahu. Biar aku telefon nombor kecemasan. Okey. Sama-sama. Kalau bukan kebakaran, bomba datang tolong juga ke? Ya, selagi ada kecemasan, kami akan datang membantu. Tidak kira kecil atau besar. Panggil je nombor kecemasan. Kami pasti sampai. Ingat, nombor itu hanya untuk kecemasan. Apa nombor kecemasan itu? Ding, selamanya. Betul. Bunyi apa tu? Uish, atuk main motor lah. Seronoknya. Opa, kita orang nak pergi rumah atuk. Boleh? Pergilah. Terima kasih, Opa. Dah, jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok atuk. Atuk,
Nanti ajak kita orang buat basikal macam tu ya. Brom. Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah. Motor Atuk kan motor Kapcai. Jom. Atuk belanja kau orang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak ke tu? Entah. Dah semua turun. Alah. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor Kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemarkan udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Eleh, asap sikit je. Nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor Kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih abang. Sama. Jom Atuk. Bawa laju-laju. Kita potong Abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Dia lambat. Asalkan selamat. Betul. Lagipun motor Kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor Kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Alamak. Macam mana tu? Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor Kapcai. Jauh lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamak. Kenapa? Nyamuk tak gigit Atuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai.
Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Datuk, kita orang tak pernah tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya. Hayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Ya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. On kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli baru lah tu. Nanti boleh bawa laju. Brum, 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 brum. Cuba tengok harga dia. Hui, banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk pergi universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Fush, lama betul lah tu pakai motor ni ya. Betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor banyak bagus Sudah mati, boleh hidup balik Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Awi, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup berkaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Apalah pasal ini? Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nak nasi goreng, bihun goreng, mi goreng mamak, Maggi goreng, ayam goreng, semua nak. Atuk belanja. Terima kasih, Atuk. Okey. Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam situ. Ada. 10. Cikgu, Abang Is. Wah, Cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Ha.
Motor Kap Chai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Apa cakap Kap Chai? Alah, motor Kap Chai tu apa? Motor Kap Chai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tiub berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120 km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor Kap Chai tu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Betul. Bye, Tata. Bye. Tolong! Motor aku, motor Kap Chai aku dah hilang. Aduh tak apa-apa. Atuk, itu kan motor Atuk. Cuba Atuk tengok. Apa? Bila kau datang? Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa kau datang tak tahu? Wah, risau. Kesian, kena tarik telinga. Rembo! Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Rembo! Nasib baik Rainbow selamat. Iya, motor Kap Chai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor Kap Chai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Brum.